trending dan terkini di Dagang News. Bayangkan memiliki rumah sendiri di tepi laut, lengkap dengan kemudahan asas dan hanya pada harga RM54,000 seunit. Inilah realiti baharu buat para nelayan di Terengganu. Melalui projek khas Perumahan Penempatan Semula Nelayan atau PSN, Kerajaan Negeri Terengganu dengan kerjasama Kerajaan Persekutuan telah melaburkan lebih RM33 juta demi masa depan komuniti nelayan. Dengan subsidi RM20 juta daripada Kerajaan Negeri dan tambahan RM13 juta dari Kerajaan Persekutuan, rumah-rumah yang bernilai hampir RM150,000 kini boleh dimiliki dengan harga serendah RM54,000. Ia melibatkan pembinaan rumah nelayan di 3 lokasi utama di Terengganu, iaitu Pulau Sekeping di Kemaman, Benting Lintang di Besut dan Seberang Penarik di Setiu. Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Keterjaminan Makanan dan Komoditi Negeri, Datuk Dr. Azman Ibrahim berkata, setakat ini, 2 projek PSN di Kemaman dan Besut telah siap sepenuhnya, manakala projek di Seberang Penarik, Setiu, kini dalam peringkat akhir pembinaan dan dijangka siap tidak lama lagi. Kejayaan ini membuktikan kerajaan negeri berjaya merealisasikan janji yang bukannya sekadar modal politik seperti mana didakwa sesetengah pihak, katanya dalam satu kenyataan dimuat naik di Facebook. Lebih daripada sekadar rumah, projek ini menyediakan kehidupan yang lebih selesa dan tersusun, lengkap dengan jalan raya, bekalan air dan elektrik. Dengan rumah yang selesa dan persekitaran yang lebih baik, masa depan komuniti nelayan kini lebih terjamin.